Baik, Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke YouTube channel Kapten Ipoh dan bertemu kita buat pertama kali dalam podcast Bila Pesyarah Bercerita. Jadi pada hari ini sebenarnya julung kalilah ya kami di Kapten Ipoh ni nak buat siri podcast lah. Dan bagaimana idea ni tercetus sebab yang pertama kan, jadi kita nak bagilah dulu ya, bagi tahu dululah. So sebenarnya bila pesyarah ni ya, sebagai seorang pesyarah, kehidupan ni berkisar tentang subjek, kelas, pelajar kan. Jadi setiap kali berjumpa ke, dapat berkumpul ke apa ke, topik utama ya, bukan artis, bukan viral ya. Topik utama student dulu, tentang subjek dulu, kelas dulu, itulah kehidupannya selagi tak pencil lah kan. Okay? Jadi daripada situasi itulah kita tercetusnya lah idea untuk ada podcast ini dan kita nak buat sembang-sembang lah ya, dengan para pesyarah kita yang pengalaman pun mungkin belasan tahun, berpuluh tahun tu kan. Ya, apa agaknya dia orang punya pandangan, pengalaman, rasa, perasaan kan mungkin harapan, impian kan. Jadi kita nak sembang-sembang santai lah untuk korek isi hati ya, yang mungkin selama ni terbuku lah. Okey, jadi terbuku lah. Okay. Jadi perkenalkan diri dululah ya. Saya Bisyara binti Muhammad Suru. Saya merupakan pesyarah di Kapten Ipoh, mengajar sains bidang sains komputer dan saya biasanya student kenali sebagai Puan B atau Madam B lah ya. Dan jadi untuk episod kita yang pertama hari ni ya, saya sangat berbesar hati ya, seronoklah ditemani oleh dua orang rakan saya ya, yang macam tadi lah saya sebut dah belasan berpuluh tahun lah mengajar di Kapten Ipoh ni. Jadi saya rasa kita terus ni ajalah kan, memperkenal diri kan je lah kan. Okey, siapa dulu? Sebelah saya dulu lah kau ya. Dia bagi junior dulu. Junior Junior yang paling muda paling muda. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azlin binti Abdul Hamid. Saya dah bertugas di sini sejak tahun 2010. 2010 dah. Jadi masuk tahun ni insya-Allah tahun ke-16 lah. Bulan 8 ni tahun ke-16. Okey, jadi saya adalah pensyarah pengurusan perniagaan, mengajar subjek business management. Okey, daripada kalau nak cerita pasal tempat berkhidmat ni, saya dah rasa duduk kat SSI, dekat Green Town, sekarang kita kat Meru. Semua tempat saya dah tapau. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Puan Haslina binti Hisham, pensyarah sains komputer. So kalau Azlin ni dia berkhidmat pada tahun 2010. Benar Azlin? Saya pula kita tengok back 10 years before Azlin. Okay, 2000 lah, tahun 2000. Dan sampai sekarang lah, mungkin boleh kira lah kan berapa lama saya berkhidmat di sini kan, setianya di sini. Okay, saya bermula dengan dekat Jalan Dato' On ke? Jalan apa? Dato' On. Jalan Dato' On. Kemudian di SSI. Green Town lah. Dia kat Green Town, SSI dan pada tahun 2023. Hujung tahun kita berpindah. Kami berpindah di sinilah. So saya mengajar sains komputer lah ya, programming, pengatur caraan kalau dalam bahasa Melayunya, tapi lebih prefer dalam bahasa Inggeris lah programming, sebab kalau ajar dalam bahasa Melayu tu agak kan term dia lari sikit, term dia agak lari sikit lah, struggle kan. Dululah cerita dululah dikenali macam pesyarah yang garang lah dululah. Sekarang kita slow down lah. Tak nak lah garang-garang dah, kita slow down. Okey, itu sajalah dari saya. Okey, jadi kan hari ni kita nak sembang-sembang santai lah ya, dengan dua orang rakan kita ni, agak-agaknya kan agaknya yang dah berlaku dalam tempoh daripada tahun 2000 2010 tu sehingga sekarang kan. Sebelum tu Puan B sendiri dah berapa tahun dah kat sini? Saya pula ya. Okey. Saya di sini setahun muda je daripada Puan Has. Kalau Puan Has tahun 2000, saya 2001. Okey, sendirilah ya. Okey ya. InsyaAllah 2 Julai ni saya genap 25 tahun. InsyaAllah lah kan. Okey. Jadi mungkin di kalangan penonton kita mungkin juga ada alumni ya.
Sebenarnya di depan kami pun ada alumni sebenarnya kru-kru kita ni semuanya okey. Jadi mungkin boleh say hi boleh tinggalkan komen yang murni-murni okey. Right, jadi saya rasa kita teruslah nak sembang-sembang kan. Orang nak tahu ni apa benda sembang kita ni kan. Okey. Jadi saya rasa yang paling common lah paling common sekali kita nak tanya tentang pengalaman lah. Saya nak perkenalkan sikit dahulu yang mana KPN Ipoh ni merupakan sebuah institusi pengajian tinggi swasta milik Penuh Mara yang dioperasi oleh Kolej Politeknik Mara Sdn Bhd. Dan sebenarnya di KPN Ipoh sendiri kita dah ada di KPN Ipoh ni selama 30 tahun, telah wujud 30 tahun lah. Dan actually tahun 96 tu dia bermula dengan short course dan I think tahun 2000 lah kita mula dengan program Diploma in Multimedia Kreatif. Pada waktu tu kita actually usaha sama dengan sebuah universiti di Australia lah pada waktu tu. Kita bermula dari situlah. So after 10 years baru kita ada satu program baru, I think 2010 rasanya kan, kita baru menawarkan program Diploma in Management with Multimedia, yang mana sekarang kita rebranding kepada Diploma in Digital Business. And the list goes on sehinggalah sekarang yang kita ada 6 buah program lah kan. Okay. Itu yang pensyarah ni macam-macam subjek mengajar, macam-macam program mengajar kan. Okay. Jadi nak tanyalah kan, sepanjang tempoh tersebut tu mestilah kan ada macam-macam pengalaman yang mungkin something yang memang tak boleh lupa kan, yang kelakar ke kan, yang very strong ke kan, yang tak tahulah ngeri ke kan, seram ke kan, jadi apalah agak-agaknya pengalaman yang boleh dikongsikan. Aku nak cerita pengalaman banyak. Dia cerita yang very strong kan, yang ingat kan. Puan Haz dulu ke? Macam mana ke? Kak Haz ke? Din ke? Mana dulu? Kak Haz dulu ke? Ni pengalaman menarik. Menarik. Okey, menarik ya. Saya rasa memang pada saya lah ya. Menarik lah sebab saya tak rasa lah saya pernah berjumpa lah dengan pengalaman saya. Okey. Sepanjang saya berada di sini, saya tak ada lah kan. Okey. Tak adalah rasa saya ni pensyarah yang bagus sangat lah kan. Tapi cerita ni macam nampak saya ni bagus sangat pensyarah ni kan. Bagus saya kata. Tidak sebenarnya. Okey, kalau yang senior mungkin tahulah kisah ni. Saya hampir pengsan ataupun pitam dalam kelas. Tu kata saya tidaklah seorang pensyarah yang bagus yang sakit pun datang kelas, tak. Tapi datang sehat, tiba dalam kelas tu. Kenapa? Waktu pregnant lah. Saya ni waktu pregnant ni memang sentiasa lah ada kes-kes macam ni. 3 kali pregnant, 3 kali lah saya kena pengsan dalam kelas lah kebanyakannya kan. Okay. Ni dekat Wisma SSI. Okay. Kat Green Town lah, masa kita kat Green Town. Kat Green Town lah. Kat Green Town tu. Okay, saya ingat lagi. Kat tingkat 4. Betul. Bilik kuliah 7. Tak silap saya lah. Dah masuk kelas ni, pagi-pagi masuk kelas. Masuk kelas tu nak mengajar dah. Tapi bila dah masuk tu, saya rasa macam, kepala pusing, berdebar-debar. Tapi yang bestnya tu saya rasa, saya sempat lagi lah cakap dengan pelajar saya. Saya rasa saya nak pitam ni. So dia orang kelang kabut lah nak tolong saya. Kan? Panik lah. Panik nak tolong saya sebab pensyarah dia tu nak pitam dalam kelas. Pagi-pagi pula tu kata. Baru nak start kelas, nak start engine ni. Nak mengajar kan. Lepas tu dia orang pun panggil lah rakan sekerja. Okey. Nak papa saya, yang bestnya ini epic lah. Puan Bi tahulah epicnya saya muntah depan dia. So memang itulah, saya rasa itu kisah menarik dan saya tak pernah lah jumpa kot kan kat sini yang pensyarahnya muntah nak pengsan. Saya tak ada lah. Tu saya kata saya bukanlah pensyarah yang orang kata bagus, dedicated lah. Dedicated. Tak sihat pun datang ke kelas. Tapi kita tak jangka lah kan. Kita tak jangka sebab pensyarah pun ada masanya. Dia bukannya manusia yang orang kata perfect. Macam robot kan. Ada kalanya kan sakit. Kita pun tak tahu sakit. Kadang loading. Kadang loading. Kan. So kita tak tahu. Tapi berlakulah. Itu saya rasa pengalaman yang paling menarik lah bagi saya. Sebab saya tak nampak pun. Yang junior, pensyarah sekarang ni saya tak nampak lah. Mungkin ada tapi
kalau saya sendiri, kalau cerita dengan kawan saya, dia orang ketawa lah. Sebab tiga-tiga saya mengandung, saya akan mengalaminya. Okay? Tapi yang baiknya, yang bagusnya, pelajar sama-samalah membantu. Kan, membantu pensyarah. Dia tak ada lah dia yang tambah panik jugalah kan. Tambah panik lah. Kan? Tak pernah berlaku kan pensyarah mengajar, tak ada nak pengsan. Mana ada. Kan? So saya itu pengalaman yang menarik lah bagi saya. Mungkin Lin ada lebih menarik dari akak Lin. Kan? Okay? Yalah kan. Betul-betul kalau kes yang Kak Temutan depan lift tu memang kita ingat lah kan. Kalau kat Kapten Ipoh ni mungkin Kak Hason je lah sejarahnya dulu kan. Setakat ni kan. Ada yang pelajar di kali kedua tu, pelajar tu siap pergi ke kafe, dia bawa air garam. Nak bantu lah kan. Ya. Sebab dia memang kita rasa nak pengsan, nak pitam, semungkinlah kekurang garam, kita tak tahu kan. Tapi itu berlaku waktu saya mengandung lah. Tapi selain daripada itu tak ada lah. Sihat je. InsyaAllah lah sihat. InsyaAllah lah sihat. Mengandung tu kan. Ya betul. So kita tak tahu macam mana keadaan. Dia tiba-tiba. Kadang mungkin juga penat panas ke apa kan. Kita rasa nak pitam. Itu je lah. Realitinya menjadi pensyarah tu yalah, kan. Sakit ke sihat ke kena masuk kelas. Orang dah tunggu dalam kelas tu kan. So dia macam kita punya macam kita perlulah nak masuk kelas tu, bukan perlu macam dedicated lah sangat. Betul lah. Nak membantu pelajar, tapi akhirnya kita juga kecuna. Kita ni bukan manusia yang perfect lah saya katakan. Yang saya rasa sihat, ada kali yang sakit, itu je lah. Setuju. Okay, so Lin ada pula ke? Ada apa-apa yang nak dikongsikan? Kalau pengalaman yang macam tu tak ada lah. Akak aja. Dia seorang je. Akak aja. Special. Akak aja. Yang lain tak ada. Tak ada yang tu lah. Dia selalu banyaknya dengan student je. Pengalaman-pengalaman kecil-kecil macam ni lah kan. Yang kalau Lin perasan, setiap semester yang Lin hadapi adalah baju sama. Itu. Baju kadang-kadang kan satu set tudung pun sama, baju pun sama. Kadang kata bukan student dalam kelas je. Kadang yang jalan yang jalan depan kita. Lin toleh dia toleh dia. Macam baju aku ni. Lepas tu masa-masa dia dah malu-malu kan. Biasalah kita kan, dia nampak baju sama tu. Alah malu. Alah malu-alah. Siapa yang malu ni kan? Lecturer. Sama-sama. Dia pun terpandang Lin, tengok muka, tengok baju. Tengok muka, tengok baju. Kita pun sama juga terpandang dia macam tu. Itu dalam tengah jalan pun sama macam tu. Dalam kelas pun sama. Dalam kelas tu macam mana keluar balik ke? Tak ada. Dalam kelas tu sebab kita duduk kan. Gelak-gelak je lah. Dalam kelas kita ambil gambar. Kan? Dia macam kat gambar terus. Kat gambar. Biasanya macam gitulah. Kita nak elakkan rasa malu. Cover. Apa malu tu. Mari kita gambar. Baju kan sama hari ni. Macam tu lah. Dan leganya sebab budak tu, student tu dah SEM 6. So SEM depan tak jumpa. So kalau kita ulang pakai pun tak jumpa. Selamat kan. Itu salah satulah yang biasa macam setiap SEM lah dia akan hadapi juga yang tu kan. Maknanya taste ni sama macam Gen Z lah. Gen Z. Taste orang muda. Taste dia orang ni tak adalah. Muda. Boleh lah. Kita kena berjiwa muda. Walaupun kita punya tu tak adalah umur tu tak muda. Bukan sekadar sekadar angka je. Sekadar angka saja. Age is just a number kan. Tapi yang latest ni Lin kena waktu buat kita punya program CSR tu lah. Okey. Gotong royong kan sibuk ni kan. Lepas tu Lin ni nak minta tolong seorang student lelaki. Tengah ramai-ramai tu student tu membelakangi Lin. Okey, nak minta tolong kat barang. Okey. Lin pun panggil, Mio. Lin panggil kan. Kawan-kawannya dia kat tepi-tepi tu kan. Dia tak pandang-pandang. Hati ni dah panas dah ni. Ni kenapa siapa tak dengar aku panggil ni kan. Benda dekat je kan. Mio. Lepas tu dia pun pandang juga belakang dengan muka pelik. Lepas tu, mai sini saya panggil kan. Lepas tu dia kata, saya panggil kenapa tak dengar-dengar ni? Dia kata dia pandang saya pelik. Dia kata saya bukan Mio. Saya Muaz dia kata. Tapi itu biasa kita bersyarah. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa dalam kelas? Sebab kadang kita ni muka macam hampir sama je. Dia muka tak sama pun tak kadang. Dia suka ingat student, style dia suka ingat huruf depan je. Kan sebab student kita ramai lah. Dia ingat ini Mio. Kalau ambil teka-teka Mio Muaz. Mirul ke kan. Asalkan M. Asalkan M. Nama betul lah juga. Kadang kita kata Mio Megat. Macam gitu kan. Kita panggil macam tak
Faizal, Faizal, Fairuz, dia kat depan kan. terbalik-terbalik lah kata orang kan. Betul, So kita betul. ni susah nak ingat. Bukan susah. Saya rasa bila student kita ramai, kita agak sukar untuk mengenali lah pelajar kita. Tapi sebenarnya kita usaha jugalah kadang kita usaha. Betul. Sebab tu tanya nama dulu kan. Takut tersalah. Lepas tu buat tak tahu je dalam kelas tu kita panggil. Ya, sebabnya dalam database kita ni dah bersusun-susun dah. Nama muka Nama muka, kan. Kadang Daripada nama, yang alumni, daripada Betul, yang Kak. sekarang kan. Kadang nama tu pula setiap SEM ada nama yang sama. Itu belum lagi lah kan. Jadi kita nak tallykan muka dengan nama tu setiap SEM tu kan. Dah bercampur-campur. Tu yang Mio, Muaz semua panggil tu semua kan. keluar nama. Ya, Asalkan betul, bermula betul. dengan M. Ya. Macam tu kan. Itu Ya, Rina tu. betul lah kan. Akak pun ada sama juga usaha CSR. Daniel. Confident Tak pandang tu. Sebenarnya nama dia Danish, okey je kan. Tapi dia okey je kan. Okey je D. Dia start dengan D. Dia macam ni kan. Macam tu lah. Siap membebel Lebih tu kurang kan. Macam, kenapa dia tak dengar-dengar kawan awak ni? Siap membebel kita marah kan. Betul. Kawan dia pun tak membantulah sebab kawan dia yelah, siapa. kan. Yalah. Tidak mesti kawan dia panggil kan. Madam panggil kan. Mesti dia, kau tak ada nama Mio lah. Kan. Muaz. Okey. Dia malu-malu Allah. Okey, tolong saya angkat barang jap. Itu pun slow Cover down. kena pandang. itulah tu. Kan. Okay, anyway, yelah kan kalau nak kata cerita pengalaman lucu je saya rasa sampai malam. Ya, lah banyak. kan. Kita kena buat satu topik saja, kan, tak boleh ni. itu je kan. Okay, Itu saja kan. Okay, jadi tapi yalah on top of that mesti juga ada pengalaman yang opposite kan, opposite seperti macam yang mungkin agak sedih ke ataupun yang macam mungkin yang yalah kan yang mungkin meninggalkan bukan kenangan yang manis lah kan. Kalau lah pernah ke kan, sesiapalah yang pernah ke nak share ke, siapa? Pengalaman yang menyedihkan lah ya. Saya rasa mungkin ada rakan pensyarah saya lah yang mungkin mengajar pelajar inilah. Okey. Sedih lah. Ni first day kelas. Okay? First day kelas yang macam first semester awal minggu pertama kita masuk kelas kan. Kita masuk kelas, terangkanlah semua pasal kita punya syllabus, kita punya introduction, kita punya subjek kan, penilaian semualah kita terangkan do and don'ts-nya dalam kelas kan. Lepas habis kelas lah, saya tak sangka lah kan, tapi sebenarnya saya dah tahu jugalah sikit-sikit mengenai pelajar ni. Tapi tak sangka pula lepas habis kelas dia jumpa. Dia jumpa pada saya ini mungkin situasi yang tak pernah berlaku. Dia touching sikit lah. Sebabnya dia berjumpa dan dia kata dia keadaan dia tidak membolehkan dia nak belajar. Bukanlah keadaan dia keuangan ke apa, tidak. Dia cakap, madam, saya slow sikit. Kemampuan belajar Kemampuan belajar dia. So agak terhad lah. Tapi saya rasa dia menyampaikan kat kita sebab dia nak belajar. Kan, dia nak belajar. So dia terus terang supaya kita saya rasa mungkinlah satu beban kat dia juga. Sebab dia nak menyampaikan sesuatu, kata dia tu slow. Dia dah memalukan diri. Dia orang kata bukanlah memalukan, merendahkan. Untuk cakap dengan pensyarah macam tu jaranglah ada. Okay? Pelajar yang jumpa dengan kita. Ni awal-awal kelas ni. Kan, kelas minggu pertama. Okay? Dia cakap macam tu. So, saya rasa terpukul juga dengan ayat dia tu. Kan? Sebabnya, dia akan menjadikan kita lebih bersedia nak membantu dia. Kan, nak membantu dia. So, dia bagi, dia ada harapan, saya ni adalah harapan dia lah sebenarnya. Untuk dia lulus subjek saya. Okay? Subjek saya ni bukannya subjek yang mudah macam teori. Okay? Bukan programming mudah. kan tadi kan? kan? Programming. So kalau yang teori boleh baca, kita kena buat nota tu, kita boleh menghafal, faham konsep, okey dah, setakat tu je. Kita boleh apply lah kalau kita kat mana-mana kan. Tapi untuk programming, dia memerlukan logik yang tinggi. So dia datang dekat jumpa saya. Saya rasa macam saya pun rasa macam sedih lah. Sedih. Okey, dan kita pun ada rasa kita kena bantulah pelajar. Sebab Padalin dia macam bersedia. Dia dah bersedia. Malam tadi aku kena jumpa pensyarah aku nak beritahukan dia condition dia macam dia dah tahu, dan dia tahu subjek tu macam mana, nature subjek tu macam mana kan. Dia dah tahu dah. So dia jumpa kita cakap macam tu. Tapi akhirnya saya rasa ada jugalah pensyarah yang ni kita buat bersama-sama dengan dia at the end. Kan ada rakan pensyarah tu tahulah kan.
pelajar ni. Kan kita kena bantu dia. So ada kalanya kita kena bantu. Okay, pelajar yang macam ni lah. Okay, macam dekat KPTM ni tak adalah pelajar-pelajarnya. Mungkin ada banyak berbeza dia punya dari segi kemampuan, pencapaian akademik mereka pun dia berbeza kan. So kita kenalah macam menukar cara kita punya pengajaran. Kita kena adjust ikut kemampuan pelajar kan. Okay. Dan ialah kan bila keasikan macam tu sebenarnya something yang kita boleh highlight lah sebenarnya ya kepada mungkin yang menonton kan. Yang mana dekat kalau kita belajar di IPT, especially kalau saya nak highlight di KPTM Ipoh ni sendiri, ketidakmampuan untuk belajar, mungkin lembab pembelajaran ke apa ke, tak berapa nak pandai ke, masalah English ke matematik ke apa, itu semua bukan penghalang. The only penghalang adalah attitude. Sekiranya kita ada attitude yang baik, insya-Allah boleh graduate. Dan itu kami cakap berdasarkan pengalaman bertahun-tahun kan, kita mengendalikan pelajar ni lah sebenarnya. Pelajar kan? tu ada rasa hendak belajar, betul. hendak belajar, berjumpa dengan pensyarah. So itu dah satu effort bagi dia lah kan. Kan effort bagi dia. Macam gitulah. Okay. Okey, so lepas tu mungkin Lin pula ke ya? Okay. Ada tak pengalaman yang macam tu ke? Okey, untuk Lin yang paling terkesan sekali kita pengalaman sedih lah kan. Okay. Macam Kak Has tadi dia pada student. Pada Lin pada staff. Okey. Kita back waktu kita COVID era dulu. Okey. Kan tahun 2020 yang kita dah starting nak COVID tu. Saya teringatkan yang paling terkesan adalah arwah rakan kita, arwah Najib tu. Sebab apa saya kata terkesan? Sebab kita dah, waktu kita nak COVID tu, kita tak silap kita waktu tu lepas final exam. Lepas final exam dan kita dulu kalau kat SSI tu kan kita berurusan dengan unit SPP ke atas kan. Ya, betul. Kita banyak berurusan. Kan kat atas tu kan. Jadi arwah Najib ni dia terkenal dengan bila kita masuk level 4 tu, kalau Lina mesti dengar suara dia menyanyi. Ya, betul-betul. Arwah memang suka menyanyi. Lepas tu itu salah satu sebab saya teringat. Lepas tu yang paling terkesan adalah sebelum kita full PKP, tak boleh datang college terus tu, antara orang yang terakhir saya jumpa adalah arwah. Sebab saya settlekan final exam saya semua, saya duduk kat SPP tu lama daripada pagi sampai petang. Bersembang dengan dia duduk kat sebelah saya kan, bersembang dia pun tanya Kak Lin begitu Kak Lin, dan tengah hari tu alhamdulillah rezeki saya belanja pula dia makan. Kan. Jadi dia adalah orang yang antara yang terakhir saya jumpa sebelum close terus college. Okey, so kita boleh pergi kerja, kita work from home lah, kan waktu tu. PKP lah apa semua kan. Jadi bila dalam PKP tu dengar cerita kawan-kawan kita seorang-seorang start ada sakit ditidurkan. Kan. Kita ada dulu macam Cik Faris kita kan, Cik Arifin kita. Ya betul, beberapa orang lah kan ditidurkan. Lepas tu ada yang dah sedar ditidurkan semula kan. Oh memang panik masa tu kan. Tapi yang lastly tu Cik Najib kita dan arwah ibu dia juga. Betul tak? Ya, betul. Arwah ibu dia ditidurkan dulu, baru arwah Najib. Dan saya teringat yang ada video terakhir suara arwah betul. dia minta maaf. Dia share dalam saya group, tak boleh lah dengar waktu tu. Sebab betul. waktu tu pun ibu arwah pun ditidurkan. Rasa nak ingat lah sama ada dah meninggal. Saya rasa ke? macam ditidurkan ibu dia dulu. Lepas tu betul. tapi ibu dia meninggal dulu. Betul. Kalau saya tak salah lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia dalam video terakhir tu, audio terakhir tu pun dia risaukan arwah ibu dia yang sedang sakit, sedangkan dia pun sedang sakit. Dan lepas tu itu adalah suara terakhir lah kita dengar. Betul. Jadi saya memang teringat sangat sebab saya aku jumpa je ni lah sebelum PKP hari tu. Ya aku cakap dengan dia, kita terkesan. Itulah yang saya buat teringat. Menyedihkan lah. Dia sebabnya arwah bukan setakat kita punya office mate, dia juga adalah kita punya ex-student. Dia punya betul, dia juga adalah alumni kita. kita. Jadi kita ni semua dah ada a very good connection dengan dia. Sebagai seorang student pun dia sudah yang baik kan. Okey. Jadilah lepas COVID tu pun Kak Bi kita balik ke college kan. Bila saya pergi basement, dia pun selalu menyanyi kat basement. Saya ingat bila balik dia dengar suara ni Najib ni kan.
teringat selalu dengar suara dia. Dekat level 4 tu keluar ada lift tu akan dengar suara dia. Tapi bila kita pergi lepas tu dah tak ada Dah suara tak ada dia. dah. Dah tak ada tu. Saya Allahuakbar. Yalah kan, betul Kita lah. PKP sekejap je tapi benda tu tiba-tiba kan, memang Yalah. sedih lah. Lah, keadaan tu memang agak chaotic lah pada waktu tu Betul, kan ya. sedih. Itulahnya. Jadi Al-Fatihah lah kepada arwah Najib yang telah meninggalkan kita. Semoga beliau ditempatkan di kalangan orang beriman lah ya, insya-Allah. Ya, dan saya rasa bila kita cakap pengalaman ni kan, okey, untuk cerita pengalaman ni lah kan, okey, mungkin kita boleh compare lah pengalaman dulu dan sekarang, perbezaan dulu dan sekarang lah kan, okey. Kak Az lah agaknya kan, ada tak perbezaan yang ketara dulu dan sekarang? Kalau tanya banyak, kita ambil banyak satu lah. je lah, satu Je kan. lah ya, satu kan. je lah. Lin boleh sambung lah ya. Tapi takut ada 2-3 pula kan. Okey. Satu je Kak, Satu je. Okey, alright, satu saja. Okey. Saya rasa perbezaannya lah. Okey, perbezaannya antara mengajar pada dulu, pada masa dahululah ya, zaman-zaman 2000 sampai Gen Z berapa? Gen Z lahir Tak sure lah. kan, tak sure. Kan. Okey. Okey, perbezaan yang ketara adalah waktu dulu kita mengajar ni, kita pakai buku dan pen. Kan? Tak ada pula sekarang kalau dulu bawa tablet tak ada. Tak pernah kita bawa buku dengan pen. So tak ada digital, nota semua kena print sendiri. Kan? Tak ada pun dalam masuk dalam apa tu yang sekarang kita guna ni kan, kan kita kan semua online tools, semua online tools tu tak ada kan, tak ada dalam pengurusan kelas tu, tak adalah online. So kita kena bagi pada pelajar, pelajarlah yang akan print. Itu perbezaan yang pertama lah kan. Dan dia kena ambil nota lah. Kadang kita kena ambil nota tulis. Sekarang ni tablet dia tulis kat situ kan. Tapi dekat nota yang dia dah print tu ke, ataupun kita bukukan jadi modul tu, so dia akan tulis lah dekat tepi-tepi tu. So sebenarnya saya lebih bukan nak kata old school, tapi sebenarnya kalau dahulu tu kita boleh menulis, dia saya rasa lebih cepat faham. Ya, betul. Sebab kita menulis. Ya, betul. Yang sekarang ni dia menulis, ada yang menulis, ada yang tidak lah. Sebab dia digital, dia buka handphone, dia tengok je. Kan dia tengok, faham tak faham, kita tak tahu kan. Kan betul kan? Faham tak faham, kita tak tahu. Tapi kalau dia menulis, saya rasa dia, apa yang kita cakap tu, dia akan tulis dan dia akan lebih faham. Macam itulah. Itu perbezaan dia. Menulis pun kan salah satu teknik untuk belajar. Ya, betul. So sebab tu saya lebih suka kalau dia orang menulis. Pelajar menulis. Sebab dia lebih senang kita serap maklumat tu lah orang kata kan, serap maklumat. Lagi kalau saya ni belajar programming, saya kata dia kena ada step macam ni. Okey, declare variable, kena ada apa instruction dia, baca dia punya, read dia punya input kan. So bila kita faham step macam maths lah, ada jalan kerja dia kan. So lebih mudah kita ingat dan lebih mudah faham lah stepnya tu. Tapi kat sini oleh kerana dah digital, pelajar lebih kepada dia tengok ajalah. Dia tengok. Tapi dalam lab tu adalah kita buat hands on. Tapi nak memahamkan pelajar tu, so masa kelas teori itulah kan. Masa kelas teori itulah kan, masa kelas teori. So itu cabaran lah pada kita pada masa sekarang kan. Ya, betul. Cabaran pensyarah lah pada masa sekarang. Tapi cabaran pelajar pula ada juga. Bukannya pensyarah aja yang ada cabaran mengajar waktu sekarang ni. Kan? Pelajar ni cabaran dia apa? Memanglah kita perlu teknologi tu, memang perlu. Tapi kalau kita ada, dulu tak ada TikTok. Dulu tak ada semua media sosial tu media lah. sosial ni tak ada. Media sosial ni tak ada. So dia orang akan terganggu jugalah. Fokus tu dah ke arah, terbagi dua lah. Fokus nak belajar ke, nak fokus kat media sosial. So itu cabaran juga pada pelajar. Kan kita ni cabaran dari segi pelajar ni faham ke tak faham dalam kelas. Pelajar lain pula cabaran dia. Gangguan dia. Gangguan dia banyak. Gangguan distraction dia tu banyak lah kan. Itu pada pendapat akak lah Lin. Kan kita dah nampak kan kata bila masuk, alamak
nak ajar programming ni macam mana lagi sekarang ni kelas online. Kelas online kan. Teori tak apa, kelas online sebenarnya. Kalau akak lah. Sebab kalau programming kita tahu faham ke tak faham ke belajar ni kan. Buat ke tak buat ke kan. So itu cabarannya sekarang ni. Itu memang kita cabar jugalah akak ni. Perbezaan kan. Perbezaan dia tu agak ketara jugalah kan. Okay? So kalau Lin pula ada apa yang ketaranya? Kalau Lin tu lebih kurang macam Kak Has jugalah kan, bila penggunaan gadget dalam kelas kan. Betul. Kalau dia pakai tablet tak apa lagi. So kita tahu dia memang Kita nampak Dia saling ke apa kan. Kalau handphone tu kan. Macam Lin memang Lin akan paksa student Lin akan print. Tapi bila kita fikir-fikir, takkan kita ni nak old school sikit-sikit nak print sikit-sikit. Ni salah fikir macam tu kan. Sebab salah kita kan. Okey, tak apa, kita benarkan juga pakai handphone. Bila pakai handphone tu kita tak tahu kita tengok apa sebenarnya kan. Lepas tu ni dah tengok tersenyum pula seorang-seorang. Takkan tengok nota senyum. Takkan tengok nota senyum kan. Kita pelik. Time tu lah dah waspada tu. Tengok nota kita tu, tengok baca lain pula. Kalau kita ke belakang, dia tukar je lah switch. Sempat lagi gini-gini je. Bila cakap pasal gadget tu, saya teringatlah kisah kawan kita semalam, Kak Has. Kawan kita dirahsiakan nama dia tu. Dengan confident ya kami, dengan confident. Itulah kan. Kak dah gelak dah. Macam mana dia cerita, dia marah student dia mengajar matematik. Mengajar matematik. Lepas tu kiraan lah kan dalam kelas. Lepas tu dia tengok student ni duk main handphone. Dia dari jauh dah jerit dah. Dia dah marah dah. Okay, nama student Tek kan. Kenapa main handphone ni? Kenapa awak tak buat ke saya benda ni kan? Budak tu tercengang tengok muka dia kan. Kawan-kawannya semua tercengang kan. Pergi belakang rupanya dia buat apa kat Min? Dia pakai kalkulator. Dalam dia punya handphone. Dulu handphone kan macam saiz besar juga kan, saiz kalkulator. Jadi kawan saya dah malu-malu alah lah. Tapi sekarang dah di best friend. Itulah antara kan kita tak tahu fokusnya di mana pelajar tu. So itu cabaran pada pelajar juga. Ya, betul-betul kan. Yalah dah tentulah video-video tu lagi menarik pada lecture dia bercakap kan. Dan lagi satunya ialah macam distraction tu lebih mudah kan dengan handphonenya, dengan dia pakai bluetooth-nya. Kita tahu tu yang bertudung kita tak tahu. Smartwatch-nya kan macam-macam lah ya. Tu cabaran lah ya di zaman digital ni. Jadi itulah ya beberapa pengalaman lah ya kan yang kita nak kongsikan. Okay. So kita ubah sikit lah tone kita untuk yang next session ni soalan kita tu lain sikit lah kan. Okay, jadi kita kembalilah ya ke podcast Bila Pensyarah Bercerita dan hari ini adalah kita bermula dengan episod pertama lah, julung kalinya lah kan. Kita nak test market dulu kan. Okay. Jadi tadi kita pun dah dengar kan pengalaman-pengalaman daripada para pensyarah kita, rakan-rakan yang menjadi jemputan lah pada hari ini. Jadi sekarang kita nak tanyalah juga kan ya. Biasalah ya kita menguruskan pelajar ya bertahun-tahun ni ya, para remaja yang tuanya pensyarahnya. Studentnya sentiasa muda. Kan? 18, 19, 20. 18, 19, 20 kan. Okey. Jadi mesti kan biasalah kan orang muda kan, remaja ni, Gen Z ni dia ni kreatif ya. Ya macam-macam lah ya alasan atau tanya soalan bukan-bukan ke kan. Okay? Jadi agak-agaknya ya pernah tak ya you all ya Kak Has ke Lin ke pernah menerima kan alasan ke atau soalan-soalan ke apa-apalah yang pelik daripada pelajar kan. Okey. Siapa nak mula dulu? Apa? Lin. Akak lagi. Ni dia hormat. Hormat. Bagi laluan pada yang orang tua. Tak tua. Yang lebih berpengalaman. Tak ada pengalaman lebih 10 tahun ni kan. Banyak lagi tu. Boleh kira. Okey. Pengalaman akak lah lebih santai kan. Sebenarnya pengalaman ataupun alasan-alasan yang pelajar suka beri ni bila dia lewat. Itu yang lewat lah sebab lewat masuk kelas. Lewat masuk kelas. Okey. Alasan saya rasa semua pensyarah pun sama lah kot pelajar ni. Alasannya macam kadang tak masuk akal. Rumah kat sini aja pun. Kan rumah tu kan jauh sangat. Kan tapi alasan dia pelik-pelik. Alasan dia bukan Grab lewat. Grab on demand.
On demand kan. Pagi-pagi tu on demand. Maksudnya nak dapat Nak tu dapat susah. tu susah. Nak dapat. Pada saya itu alasan yang saya rasa tak logik langsung. Ya, Kenapa? ya. Sebabnya kalau dah kelas tu pukul 8 kan. Itu kreatif lah kan. Ya. Itu satu yang grab on demand. Lepas tu tiba-tiba sakit perut madam. Tiba-tiba sakit perut. Kita pun tak tahu dia bangun pukul berapa. Sakit perut. So kita ni nak percaya ke? Tak nak percaya je. Kan? Pelajar ni memang suka alasan ni. Tertidur lepas subuh tadi madam. Banyak lagi. Alasan lagi. Terlajak tidur. Kita kata dia husnuzon lah orang kata kan. Kan solat subuh bangun. Lepas tu tidur. Lepas tu kelas pukul 8 suku. Macam tu. So yang bagusnya tak adalah kesalahan tu macam datang lewat tu memanglah kalau boleh memang tak baguslah kan. Attitude bagi seorang pelajar tu tak baguslah. Kan attitude tu lebih serius sebab kadang selalu dinasihatkan kita dah mention sebut dalam kelas kalau waktu kelas ni okeylah. Kadang-kadang pensyarah bagilah okey je. Bagi muka sikit Bagi lah. muka. Nanti bila dah pergi intern. Bekerja Buat ke. macam ni. Pergi intern dah bekerja tu mungkin nanti pergi intern. Dia tak tengok kita balik lewat. Kan? Dia tengok kita ni masuk awal. Dia record kat situ. Kalau pukul 8 masuklah sebelum. Yeah. Ini cuba biasakan kan. Itu alasan yang saya rasa sebab tu kalau yang grab on demand tu saya akan cakap okey je kita bagilah sebab nanti dia datang kan. Okey dan kelas tak tanya. Okey. Kamu ni booking grab tu pukul berapa? Kelas pukul 8. Booking pukul berapa? 7.45. Memanglah. Dia kata grab on demand. Sebenarnya dia booking grab tu masa tu saya tak logik lah. 7.45, 7.30 kadang nak grab nak pergi tempat kita text time lah nak datang tempat dia, lepas tu nak bawa ke sini. So saya rasa itu alasan-alasan yang dia orang mencipta. Pasal dia mencipta alasan lah kan. Mencipta alasan tapi bagusnya tu dia orang masih lagi memberitahu info beritahu kita pensyarah kan. Adalah rasa hormatnya sebab pensyarah dah datang awal. Pelajar tak ada lagi. Kan. So saya rasa itu saya memang tak terima lah tapi kita generasi sekarang kan kita kena ikut rentak dia jugalah. Nak marah sangat pun tak boleh. Tak datang kelas kita juga nak cari pula kat rumah. nak kena cari pula. Itulah dilema-dilemanya. Sekarang dilema pensyarah pula. Nak mengawal pelajar tu macam mana kan. Tapi saya rasa selagi kita boleh kawal okey lah. Tak ada masalah lah. Kita boleh kawal lah kan. Itulah saya rasa alasan-alasan kreatif yang saya rasa tak masuk akal lah. Yang nak menyelamatkan diri masing-masing lah tu kan. Supaya tak adalah kena marah. Macam gitu. Itulah. Saya fikir macam alasan yang kreatif lah bagi saya. Lagi satu, kalau lah lagi satu, yang lucu lah. Ini perbuatan lah kan. Tu perbuatan lah. Sebabnya kalau saya mengajar semester 1. Itu bukan alasan lah. Tapi adalah tindakan yang saya rasa kadang kesian pun ada juga. Nak ketawa pun ada juga. Tapi tahan lah. Kan? Tahan. Sebabnya pelajar kita datang daripada pelbagai latar belakang. Kita tak tahu. Pelajar semester 1. Saya ajar semester 1. Okay. Habis saya kata, on komputer. Madam, kat mana on-nya? Madam, kat mana on-nya? Dah mencari-cari dah kan. Button tak jumpa. Barulah saya identify, pelajar saya ni tak adalah datang daripada latar belakang yang sama. Betul. Kan? So kita kena cakap tu kena jelas lah. On, kita ingatkan semua sebab Gen Z kan. Saya rasa Gen Z semua dah apa tu? Dah handphone kat melekat. Mungkin dia biasa dengan handphone kan. Dengan komputer tak semua orang biasa. Kan? Nak ketawa dalam kelas, tahan aje lah, kita senyum aje lah. Kan? Takut kan menjatuhkan muka pula kan. Kan? Kita senyum. Sem 1 knowledge-nya berbeza lagi berbanding daripada sem atas yang kita ajar lah. Itulah pengaruh yang saya rasa kadang kita boleh satu alasan yang dibuat kan untuk menunjukkan dia tak bersalah sebenarnya. Ya, betul. Dia menyalahkan orang lain. Dia tak bersalah kan. Dia tak Kawan bersalah. lambat bangun, saya dengan dia lambat. Dia lambat. Boleh kejut kot kan macam gitu kan. Itu alasan yang Kawan memang lambat siang. dia orang buat kan untuk menyelamatkan diri. Tapi
barulah adalah ada kreatifnya di situ. Adalah kreatifnya di situ kan. Pelajar ni cuba cari alasan. Sentiasa berinovasi. Sentiasa berinovasi lah kan. Okey, inovasi lah pula dah kita ni. Okey, Lin tak macam mana Lin? Kalau Lin ada. Apa alasan tu? Lin terkejut jugalah waktu dengar alasan ni. Baru-baru ni je jugalah. Okey, adalah seorang student ni dia buat kesalahan lah kan. Dia buat kesalahan. Kami pun tanyalah, awak buat ni, awak sedar tak siapa yang suruh awak buat kesalahan tu kan? Dia kata kawan dia dan telefon. Kawan dia dalam telefon. Kawan dia dalam telefon? Kawan dia telefon. Kawan dia telefon. Kawan dia dalam telefon. Ajar dia buat benda tu. Sebab kawan dia kata benda ni tak pernah kantoi. Ya ke? Kawan dia bukan scammer ke apa. Bukannya kawan dia. Lepas tu awak buat ke? Saya buat. Tapi itulah madam, saya sebenarnya tak sedar saya buat benda tu. Saya kan macam, saya tak sedar. Waktu dia suruh buat tu, saya buat je. Tapi saya tak sedar. Saya macam di alam lain. Pula dah. Macam kena pukau pula. Dia tak macam nak cakap pukau tu term dia hilang. Saya tak sedar. Macam kena pukau pula. Saya tak sedar. Saya dengar je arahan dia. Itu kawan awak kan dia. Kawan saya, best friend saya. Call tu je. Suruhlah saya buat macam ni, macam ni. Saya tak sedar. Benda dah kantoi. Ya. Dia kata dia tak sedar lah. Dia berani bersumpah lah semua lah. Saya kan, berani bersumpah Ya, Puan B. Saya macam, macam begitu je nak defend diri dia. Yalah, dia tak orang ni kan. sedar dia alam lain, dia alam bunian. Ada kan? Ya. Apa dia nak menang. Adalah rasa dia salah. Kan? Sebab takkan kita nak salahkan makhluk halus kan. Dan dia pun cuba macam nak jatuh, nak kawan dia pula. Kan kawan saya yang ajar apa. Betul hati tu bukan awak ke yang buat sendiri, awak yang kan. Saya kata tak sedar. Itu kami ni lepas tu menung lah macam mana kita nak macam mana kita nak menyadarkan dia kan. Alasan macam-macam. Kita nak percaya ke tak percaya ke kan. Kita macam tolak tepi lah, percaya tak percaya tu kan. Kita buka lah balik buku, follow je lah kan. Hukuman dia macam ni terpaksa lah dia Yalah kan. Walau macam mana pun kita ikutlah peraturan ditetapkan kan. Sedar lah kata. Kan. Itulah sebenarnya bila kita menerima alasan ni, ini semua sebenarnya adalah sebahagian daripada cabaran kita lah kan. Macam mana kita nak handle dengan benda tu kan. Nak marah kan tak boleh. Nak terima pun tak boleh kan. Jadi itulah dilemanya ya. Dia dalam pembentukan manusia ni kan. Jadi saya rasa agaknya kan, kalau saya tanyalah kan, apa agaknya kuasa ajaib yang seorang lecturer ni nak ni kan. Supaya senang kerja kita kan. Apa agaknya kuasa ajaib agaknya kalau boleh diberi satu kuasa ajaib, apa agaknya? Okey. Lin Cepatnya ni. Tapi semua akak. Okey. Alright. Okey, yang ni dia ada jawapan. Ada jawapan dah. Dah ada jawapan. Dah lama dah mengidap. Ini kan memang dah berangan-angan dah selama ni. Kalau lah aku ada kuasa, kalau Lin diberi kuasa, Lin nak kuasa telepati. Telepati. Takutlah pula Kak Lin. Boleh tahu apa akak fikir. Student tu. Dia masuk kelas, dia dah ada sensor tu untuk baca kan. Okey, dia macam kalau kita tengok macam watak Profesor Xavier. Macam X-Men. Okey, bila masuk je kelas, kita dah tunggu depan kan. Student masuk di pintu tu, saya dah baca dah. Apa je nak kelentong aku hari ni. Apa je nak goreng aku hari ni. Lepas tu yang positif lah kan. Yang paling saya nak adalah student yang lambat. Yang tadi lah bagi alasan. Yang pelik yang tak sedar. Tahu dah alasan dia. Kita tahu belum dia cakap lagi, kita tahu dah. Ni mesti dia nak beritahu alasan ni lah. Kan? Jadi kita pun dah bersedia sebelum aku kena kelentong, aku ni dulu kan. Jadi saya nak macam tu. So kita pun tak adalah stres ke. Kan. Kalau ada tu memang saya nak sangat lah. Nak sangat telepati. Kalau ada khusus pun saya nak pergi. Khusus telepati. Nanti kita boleh try request kat Aisyah. Setuju. Tapi akak rasa memang sesuai jugalah kalau kita ada telepati tu. Sebab kadang-kadang kita sekarang kan digital kan. Student ni tengok slide semua dekat handphone kan. Tadi akak cakap dia senyum seorang-seorang. So kita nak tahu lah apa yang dia fikir kan. Apa yang dia tengok sampai dia tersenyum seorang-seorang tu. Best sangat ke nota kita tu kan. Cantik sangat, ada gerak-gerak ke kan. Lompat-lompat ke. Rasanya tak ada. Kan. Itu satu yang tengok kita tengok. Tengok tu kan. Tengok je macam nak tembus tu. Macam apa dalam kepala budak ni kan. Macam fokus dah. Tapi tanya balik ni memang mungkin salam lah. Kalau macam tu cakap jasad je dekat sini.
minda kamu dah mana-mana Dah balik je perginya. kampung. Balik Ya, kampung. ya, Itu ya. betul, balik Kan, kampung. Dah balik kampung. Dah balik kampung. Kalau dia. Khamis Jumaat tu memanglah. Dia dah melayang dah fikiran dia. Tengok katil kat rumah. Kan. So Macam kalau tu. Kak Has pula apa Kak agaknya? Has. Kau rasa Jahid nak apa agaknya? Akak, kalau akak pula akak memang sukalah watak ni. Okey. watak ni. Okey. Ada boh ni, ada boh. Berdebar kan? Nama dia Multiple Man. Okey. Kenapa multiple? Kita ni banyak sangat tugas. Task yang perlu kita buat. Kita ada kelas. Dalam masa yang sama kita kena pergi training. Dalam yang masa yang sama kita ada kerja-kerja admin lagi yang kita kena buat kan. Saya rasa kalau lah ada akak ada watak atau kuasa multiple man tu senang sikit lah. Tak perlu nak ganti kelas. Kalau pergi training ada orang Ada orang masuk boleh. kelas. Pergi kalau kita tengah buat kerja admin ke mana-mana kan ada orang pergi masuk kelas kita. Macam boy juga lah. Kan. Boy. Ni nak banyak-banyak. Ni pecah-pecah kan. Sebabnya kita ni itulah pensyarah kelas kita ada SLT kan kena fulfill. Kalau dia kata 40 apa? 48. 14 kali kan 42 So kena fulfill kan benda tu, kena buat kelas ganti kalau kita tak ada dekat office. Kelas ganti dia Mencabar. Itu mencabar nak tulis. Ya. Itu mencabar tu nak tulis tu. Tercabar terus. Kan. So kalau ada kuasa macam tu saya sukalah. Saya boleh berada di mana-mana je saya nak. Kan. Nak pergi meeting tak ada masalah. Saya tinggalkan saya punya klon mengajar masuk kelas. Kan. Nak jadi AJK kan. Tak ada masalah kau buat kerja ni aku nak masuk kelas. Kan macam gitu kan. Tapi kami tak ada, make sure kita jumpa tu nanti kita takut betul lah ya Kak Has kuasa 2 kuasa 3 itu multiple man kan. Multiple man kalau bahasa Melayunya apa? Hantu raya. jelmaan. Jangan. Orang putih multiple man. So itulah saya rasa saya suka sangat lah. Kalau saya ada kuasa tu saya nak lah. Ya itu. Ini kan. semua yang sebenarnya kan ini adalah angan-angan kita sebagai pensyarah sebab kita nak mengatasi sebenarnya kan cabaran kerja tu kan. Jadi sekali-sekala tu kita berangan lah kan sikit. Sampai satu tahap bila kita hantar borang apa tu? Borang apa tu? Pergantian kelas kan? Dekat bawah tu. Kan? Kata, rasanya pensyarah ni kalau cuti pun kena fikir kelas nanti. Kan baik tak payah cuti. Datang je office. Kan? Buat kelas kan. Tapi kita kena fulfill benda tu. Sampai tu tahap macam tu lah kan. Sebab itulah terfikirnya. Kalau ada kuasa tu nak buat macam tu lah. Kalau lah. Kita tak ada lah kan. Kita Muslim ni tak adalah sampai percaya berbenda. Tapi dah kata kalau kan. Kalau tu kita mintalah apa yang kita nak kan. Okay? Itulah. Angan-angan. Bagi seronok sekejap. Bagi seronok kan. Nanti yang tengok betul juga kan multiple man. Ni telepati kan. So, kalau gabung kan lagi seronok. Lagilah power. Lagi power kan. So itulah kalau kuasa ajaib tu kan. Itu yang saya itulah saya pun rasa tadi Lin tanya kan saya tak adalah kuasa tertentu tapi saya harap saya ada ubat untuk setiap penyakit. Lambat ini ubatnya. Kan okey. Apa lagi? Malas ini ubatnya kan. Tak reti bercakap okey ini ubatnya kalau lah ada ubat. Kalau dia fikir student kan sebab lewat bagi ubat. Tapi kita siapa? Sama je kan. Itu semua cabaran masing-masing kan. Okey. Bi baguslah dia fikir pasal pelajar kan. Kita semua kita. Kita kan nak baca sudah kelentung kan. Itulah dia kena combine lah semua tu kan. Kena combine. Baru kena combine. Security 3 combine saya rasa lagi hebat. Power lah. Power lah pensyarah tu kan. Power. Tak fikir apa. Capital Ipoh ni the best lah kan. Semua masalah selesai insya-Allah. InsyaAllah lah semua kan. Okey lah, jadi saya rasa banyak dah pengalaman yang kita kongsi. Jadi kita pun mungkin towards the end lah of the session. Jadi mungkin kita tone down sikit kan. Mungkin ada tak momen-momen kita nak share momen lah kan. Kita dah hujung-hujung ni kan. Momen-momen yang mungkin kita rasa sangat mengharukan ke, ataupun momen-momen yang mana seorang pelajar tu sendiri memberi inspirasi kepada kita ke kan. Okey. Jadi yalah, walaupun kita pensyarah, kita yang mengajar pelajar, tetapi
Sebenarnya sebagai seorang manusia kita sentiasa belajar daripada manusia lain, ya. Betul. Saya tak dapat nafikan sebagai seorang pensyarah mungkin orang yang lebih tua berbanding dengan student, tapi banyak juga yang saya belajar sebenarnya daripada student. Banyak juga kisah-kisah mereka yang menjadi inspirasi kita kan. Jadi mungkin kalau ada lah ya yang nak dikongsikan dengan kita lah hari ini. Siapa nak kongsi dulu? Siapa? Siapa? Alin. Okey, Lin. Okey, kalau macam Lin, tak kata kat sinilah kita ibu kat tempat lain pun kan, kalau student kita ni dia ada student yang terlibat dengan masalah broken family. Okey, broken family kadang ibu tunggal, ayah dah meninggal, okay? Kadang mak meninggal, ayah je yang ada. Jadi challenge ni memang dekat student ni memang tinggilah. Kan? Dia akan ada dua keadaan lah. Satu student akan jadi positif, satu lagi dia akan jadi negatif. Kalau negatif tu kita boleh agaklah, okay, that's why dia kadang bila mak bapak berpisah tu kewangan tak stable, yang ni tak nak bagi duit, dia tu tak nak bagi duit kan. Okay, yang itu biasa terjadilah. Okay. Pada Lin, yang inspirasi pada Lin adalah student yang positif ni. Betul. Kan? Ada tu saya Lin jumpa student ni perempuan lah, perempuan kan, bila tanya dia, madam, kadang-kadang kita sembang kan habis kelas tu kan, kita sembang, madam, saya nak kena balik ni, nak hantar mak saya pergi Johor. Awak drive ke? Saya drive daripada Kedah ke Johor. Ayah mana kan? Ayah dah tak ada dah, saya yang bawa, saya memang dah macam ayah dekat rumah tu. Kita pun sembang lagi lah kan. Anak sulung. Kadang bukan anak sulung, Tanggungjawab tu besar kat bahu dia lah kan. Dia saya dah biasa dah, mak saya pergi mana-mana saya yang bawa. Saya ada abang juga tapi saya yang selalu kena bawa. Lepas tu macam cuti SEM ni madam, saya pergi kerja. Duit-duit perbelanjaan kat Korea saya tak minta dengan mak saya. Saya memang tak minta. Saya cuti, saya kerja, saya support di sendiri saya. Kadang-kadang abang saya tengah belajar tu, abang tu pun kadang minta duit kat saya. Saya jadi Lin tengok kan, oi hebatnya student ni. Kalau kita kat tempat dia rasa kita tak mampu kan. kan. Dia kadang fikir pada usia yang macam tu, keadaan macam tu kan. So dia dah memikul tanggungjawab yang besar. Dan dia positif. Dia pun dah ada tempat part time. Bila cuti dia dah tahu dia nak part time kat mana. Dia dah ada satu spot yang aku pegang. Kan. Jadi dia tak datang, dia tak pernah lewat. Jadi kan dia walaupun dia ada masalah kan, jadi dia dah tahu dah strive dia kat mana. Matlamat apa aku nak buat lepas ni. Adakah dia senang dia. Kalau macam ni kita akan jadi alasan, aku akan jadi jahat lah sebab mak bapak aku betul. Itu akan senang terjadi. Tapi yang nak jadi lebih baik tu, tu yang macam ni student. Jadi dia selalu macam memang kagum kan. Kadang-kadang kita pun kadang masa kita di zaman dia, di umur dengan dia pun kita tak macam kita. Tak ada, kita tak mengalami macam tu kan. Kalau akak tak adalah kan, mungkin ada juga di kalangan kita, kalangan pensyarah. Tapi kalau akak sendiri, tak adalah waktu seusia dengan dia, macam perjalanan tu macam smooth. Yang dia ni dengan ada onak, ada cabaran, kan, menjadi memikul tanggungjawab besar untuk keluarga. Macam impress betul lah. Dan bukan satu lah, banyak 2-3 juga student yang jumpa macam ni kan. Yalah, betul. Macam student yang mentilin baru ni pula, student tak banyak cakap kan. Dia kata dia nak tangguh, kita pun panggil lah, apa masalah awak nak tangguh apa semua, dia tak menjawab. Kita student senyap ni kita mulalah kan. Kita nak tolong dia kan. Kita nak tolong dia nak kalau dia tak payah tangguh, teruskan belajar ke ambil apa ni zakat ke apa kan, kita nak cuba, tapi dia senyap. Lepas tu satu hari tu dia jumpa juga saya. Rupanya budaknya memang pendiam, introvert, tak cakap banyak. Lepas tu tanya, kenapa, apa masalah awak ni? Kita dah marah lah kan. Saya nak tolong awak ni, kenapa tak datang cepat? Kan? Saya terpaksa tangguh madam. Yuran saya 1,500 tak habis lagi kan. Tu kenapa ayah tak nak bayar ke kan? Ayah dah meninggal. Okey, kita dah slow kat situ. Ayah dah meninggal. Lepas tu mak kerja apa? Mak tak kerja. Mak dah kahwin lain, dia kata kan. Lepas tu ada adik baru, lepas tu ayah tiri tak boleh ni ke, ayah tiri tak nak tanggung. Kan kita faham Yalah. tak nak tanggung. Jadi saya sekarang ni, jadi saya nak kerja kat kafe kat rumah saya tu, nanti saya dah dapat duit, saya bayar tu, nanti saya masuk balik madam. Jadi kita yang tengah yalah marah, dia tak respon kita, biasa kan pensyarah kan, kita feedback cepat dia kan. Jadi dia macam tu. So kita daripada kita terus nasihat kat dia lah, okey, awak nak pergi kerja, tapi jangan patah semangat, jangan stop sampai sini. Awak dah sempat ni, lagi sikit je. Awak anggap ini sebagai waktu rehat awak lah sekejap. Yalah, betul. Kan? Lepas tu dia kata, okey baik madam, terima kasih madam. Dia tangguh lah. Dia tangguh.
Tak apalah, tangguhlah dia kata kan. Yalah dekat sini kita sentiasa ada flexibility Ya, kan. ya. Sebab Betul. kita walau macam mana pun apa yang kita nak adalah kejayaan pelajar tu kan. Once dia dah dapat diploma tu alhamdulillah lah kan, dia boleh lah go high lah, fly high lah kan sebenarnya kan. Okay. Kita nak cari student yang rasional ni cabaran juga kan. Kadang bila dia berdepan dengan masalah macam ni, dia orang akan ambil malas lah belajar. Ya. Alah, diorang pun tak nak tanggung aku. betul lah tu. Aku kerja aku. Malas lagi college tu. Sebab kalau dia pelajar ni, kalau dia rasa dia ada rasa tanggungjawab kan, dia boleh buat kedua-duanya sebenarnya Yalah, kan. Cuma yang macam dia bekerja atau tu macam itu kan, ada part time, tapi dia tinggalkan yang masa dia study, itu patutnya tak boleh lah kan macam Yalah, itu. So betul-betul. ni maksudnya pelajar yang memang full lah, tanggungjawab tu memang penuh lah. Dia boleh, maksudnya dia boleh pergi part time, okey, lepas tu boleh masuk kerja. kelas kan. Dia nak masuk Dia boleh belajar. susun, dia susun Dia lah. Dia susun. patut buat apa, dia patut buat apa. So dia memang pelajar yang kadang susah tu nak jumpa macam tu. Ya, Kan ya. susah. Yang biasanya biasanya dia Dia ada wera. ada wera lah. Yang senang tapi tak nak masuk kelas. Kan? Ya, kelas tak motor masuk. sendiri ada, kereta sendiri ada, pun lambat ada. Dia dah keluar perasaan. Dah kata bila penjara berbicara. Cerita kan. Curhat. So kalau Kak Has pula ada tak Kalau, momen yang mengharukan ke? Okey, kalau Lin tadi semangat yang positif lah kan. Kak, lebih kurang je macam sama kan. Ini semangat dia untuk berjaya. Okey. Cerita lah ya. Saya rasa mungkin ada juga macam tadi jugalah Syara mengajar pelajar ni. Okey. Saya ni tak tahu dia adalah boleh ke kita mention kan orang kurang kelainan kan. Okey. Saya tak tahu. Okey, tak tahu. Tapi ada orang yang beritahu. Bukan yang kes yang first tadi tu, yang tadi tu ada juga tapi sama macam yalah kita kat sini kan latar belakang berbeza kan, kita pun tak tahu kan. Semangat dia. Okey, tengok dia macam normal pergi kelas macam biasa. Okey, buat assignment macam biasa, buat projek macam biasa dan mengalahkan dia ni pergi kelas ataupun dia punya effort dia tu melebihi dengan yang kawan-kawan dia yang lain. Kan? Tertawan. Dia macam okey, dia tak faham dia tanya. So kita semangat dia tu. Tak faham kita tak Tak tanya. ada segan-segan. Dia tak ada segan. Kan? Sampai tu tahap dia boleh bercerita lah pasal keluarga dia. Pasal keluarga dia dengan kak. Okey kata, macam ni kan. Okey, tapi semangat dia nak belajar tu. Dia tahu dia tu tak adalah macam sama macam kawan-kawan dia lain, tapi dia ada extra effort lah untuk dia lebih berjaya. Kan? Sebab kalau dia tak letak extra effort, dia tak dapat mengatasi kelemahan dia kan. So maksudnya walaupun dia tak sama dengan kawan dia yang Ada lain, tapi kekurangan ada tu kan. kekurangannya, tapi dia adalah pelajar yang rasa memberi inspirasi pada saya untuk saya. Ya, ada dia di situ. Walaupun kita ni ada masalah, ada kekurangan, tapi saya rasa kita positif lah. Positif, ambil yang positif kan. Yang negatif tu memanglah ada, tapi kita ambil yang positif. Macam kita tadi positif side, pelajar ni bertanggungjawab. So kita ambil bertanggungjawab, kita ada inspirasi. Bertanggungjawab, lepas tu semangat untuk berjaya kan. Macam gitulah. Itu mengharukan lah bagi saya kan. Lagi satu kalau yang mengharukan ada juga. Ini mengharukan lah. Kan mengharukan bila pelajar kita tu mendapat anugerah. Naik pentah konvo kan. Konvo kan. So sebab kita sebahagian daripada kejayaan bila dia berjaya kan. sebahagian kan, sebahagian. So macam sedih sangat. Sedih ni bukannya kita sedih yang sedih kegembiraan. Bukannya sedih orang-orang tak ada. Bila student tu naik sorang-sorang kan, kita kan macam terreward. Ni ada kisah dia. Betul. Ada kisah-kisah dia kan. Aku ingat dulu. Jadi bila dah orang kata dah line terakhir tu rasanya kau bagus. Kan? Tapi dia berjaya. Dia walaupun berjaya. kisah kau macam-macam colour lah. Macam-macam kan. Kita ni itulah berdepan dengan bermacam-macam ragam pelajar kan. Itu yang Betul. terharunya. Yang paling terharu memang bila dapat dibacakan dia punya latar belakang. Kalau yang dapat biodata anugerah kan, ke, biodata tu kan, kita terharu lah benda tu. Seperti kita ni pun adalah sikit kan, saham sikit, Contribute sikit lah. Walaupun orang lain tak tahu, kita je tahu kan. kita tahu Kita sebab rasa kan sebab macam itulah, itu yang terharu jugalah kan.
Okeylah. Okey. Jadi rasanya kita pun dah di penghujung lah kan ya siaran kita hari ini. Jadi mungkinlah sebagai penutup mungkinlah nak share sikit lah kan. Tadi kita dah share pengalaman ya. Apa agaknya realiti kehidupan pensyarah ni sebenarnya ramai orang tak tahu lah kan, ramai orang tak sedar kan. Tapi itulah dia punya hakikatnya kan. Okey. Jadi dulu kan? Okey. Boleh. Oleh kerana tadi kan cakap kalau saya ada kuasa ajaib kan nak jadi multiple man. Okey, sebenarnya dia berkait jugalah dengan apa tadi apa soalannya? Realiti sebagai seorang pensyarah ni. Okey, realitinya bukan mengajar saja. Okey, 18 jam lah, 20 jam lah, bukan mengajar saja. Apa kata 18 jam je, ada lagi berapa jam untuk lengkapkan 40 jam kan. Okey, tapi sebenarnya bukan macam itulah realitinya. Kita tak tengok lepas kelas pelajar ikut kita, ikut kita lah kan, dia buat consultation. Okey, kemudian apa tu lagi, ada kerja-kerja tambahan yang lain yang perlu kita selesaikan. Kita bukannya 18 jam saja, 20 jam saja. Ada kerja-kerja lain yang biasanya berlaku selepas kelas. Orang kata kadang lepas kelas ke kelas lagi satu. Kan? Yang renggang-renggang 2 jam tu sebenarnya waktu kita kadang melepaskan lelah. Melepaskan lelah. Lepas tu sambung lagi. Kan? Sambung lagi. Cari mood baru lagi. Cari mood. Lepas tu ngekor lagi. Pelajar akan ikut kita. Media tak faham ni. Lepas tu consultation. Kalau ada yang sebagai supervisor projek akhir, kita ada kena supervise dia, consult dia kan. So itu adalah sebenarnya kerja-kerja yang orang tak nampak. Orang tak nampak. Tas yang tak nampak. Orang nampak pensyarah masuk kelas keluar kelas. Masuk kelas keluar kelas. Masuk kelas keluar kelas. Tapi tak sebenarnya. Realitinya tidak. Betul. Realitinya tidak. Dan kami ni pensyarah bukan buat kerja yang setiap hari macam sama aja. Kan? Tak ada. Kadang-kadang nota kena upgrade. Update lah. Soalan kena buat lagi. Nak tanda yang kelas kita ada berapa? Kalau ada 6 lah katakan. 6 kalau 25, 30 lah senang kira kan. 180 nandanya. Okey. Bukannya kita kata nak ada curahan apa tu? Mencurahkan perasaan kata tak, tapi itulah realitinya. Itulah realiti kan. So realitinya itulah kerja-kerja di belakang tabir yang orang tak nampak. Kan di belakang tabir orang tak nampak. Bukan masuk kelas keluar kelas je. Kan? Betul. Lagi pelajar-pelajar yang masalah, kan? Yang masalah, yang kena cari, kena call. Betul. Kena call. Kalau tak call lah studentnya. Kan kita kena call. Kan ada call parents kan, ada call mentornya, maklumkan pelajar ni sekian. So tas-tas macam itulah. Baru nak rehat 2 jam, ada lagi nak buat. Lepas tu dah bergegas dah. Cepat-cepat. Nak makan, nak pergi kelas lagi. Macam itulah. So rasanya semua faham lah kan kalau betul. macam itulah Betul. kena hadapi. Tapi okey je. Bukan je lah rasa macam tak seronoknya jadi pensyarah. Tak. Kalau tak seronok, tak ada sampai hampir 26 tahun. 26 tahun ada kat sini. Kan? Survive je, okey je kan. So maksudnya masih boleh dikawal, kita kawal lah. Kan? Itu semua atas diri sendiri lah. Betul. Sebenarnya. Lin macam mana? Kalau Lin? Kalau realiti sebagai pensyarah ni kan. Okey. Dia selalu cakap dengan student Lin, okay, you datang sini bukan sebab akademik je. Memang you all nak diploma semua kan. Tapi dia selalu cakap kalau you tak excellent dalam akademik pun, you datang KPTM Ipoh ni tolong jadi orang lain. Maksudnya you datang mungkin sebelum ni kita cerita macam sebelum ni panas baran ke kan, suka melawan mak ke apa. Bila you masuk kat sini kan, you jadi someone else. Kadang mungkin akademik tu ialah kalau boleh of course lah kita nak yang cemerlang kan. Tapi kadang-kadang saya kata in terms of time, kalau kat rumah tu kalau hari Sabtu memang bangun pukul 12. Kat sini cuba you bangun pukul 8 nak pergi kelas ke nak pergi kan. Macam solat. Katakanlah sebelum ni tak pernah solat. You masuk college ni cuba you ikut kawan-kawan yang positif tu pergi solat. Tak pernah sembahyang Jumaat kan. Jadi saya selalu cakap dengan student, kalau you tak boleh jadi excellent in academic, tolong push yang lain supaya you lebih baik. Supaya you tak masuk sini bukan sia-sia. Kan jadi at least jadi someone better kan. Someone better. Itu cakap sebab kadang kita faham ada student dia cuba tak boleh, cuba kan kita ada kan student macam ni kan. Tapi
okey lah. Towards the end dia kena belajar sesuatu Ya, lah. ya, ya, betul, Kan? betul, betul. Kita sebenarnya attitude, kadang orang pandai attitude, kita pelajar ni attitude, nampak betul. macam lemah tapi baik. Ya. So kadang effort dia tu jumpa dengan kita tu rasa macam bagusnya belajar ni. Okey. Itu Attitude dia baik kan. Macam Itu itulah. satu part. Ada juga yang student dia memang pandai Kak Bi. Memang pandai attitude pula. Tak nak datang kelas lah. Alah subjek ni aku Ya, boleh. mudah aja subjek, ambil mudah lah orang kata ambil mudah. Nanti kalau kena apa-apa nanti kita jumpalah buat rayuan ke apa ke, tak apa. Assessment aku penuh. Assessment. Kalau dapat Kak Lin memang tak ada. Yalah, Kalau betul, you entitled, betul, betul. sebab kita nak seiring. Ya, betul, betul, Kan, betul. Dia kena seimbang. dengan akademik. Ya, betul. Kita Ya, betul, tak nak betul, lahirkan betul. pelajar yang akademik bagus, attitude Ya. kan? Ya, betul, betul. Out. Betul. Dia bukan bawa nama dia, parents dia bawa nama college kita juga. Betul. Nanti student ni Ya. keluar Betul, betul. betul anugerah tu anugerah ni, tapi bila masuk kerja Tak boleh buat lah. Tak boleh buat. Betul. Kan tak, masa at least macam masa pun tak boleh nak ikut. Betul tu yang kalau yang pergi intern tu pertama perlu orang kata ditegaskan adalah kehadiran dia orang Ya, tu. masa. Kan? Sebab dia orang dah terbiasa datang kelas tu macam 5 minit lambat 5 minit, kita ada okey lah, 15 kan. minit pun ada. So tapi kalau pergi Bila kerja dah ada punch card semua dah ada tu, punch card, so dia kena seminit pun merah dah. Ya, kan? betul. Jadi Betul. itu pun kita nak jaga, bukan akademik je, attitude juga. Ya. dia selari lah, selari Kena dia dua. selari. So adalah bila kita dapat pelajar ni cemerlang, so ya. dia punya akademik yang bagus, Ya. dia punya attitude dia bagus juga, baik. So kita ada adalah. kedua-duanya lah kan. Kedua-duanya. Yalah, itulah realitinya yang orang tak tahu bahawa kita ni bukan masuk kelas-kelas kelas je, kita juga cuba mendidik, membentuk kan dia menjadi seorang manusia lah kan. Dan itulah yang kita nakkan kan. Okey. Jadi rasanya banyak dah yang kita kongsikan hari ni, seronoklah ya. Kita punya emosi pun sekejap naik, sekejap turun, sekejap gelak, sekejap sedih kan. Jadi jadi saya rasa untuk episod pertama kita ini rasanya alhamdulillah lah ya. Kita dah sampai ke penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, berbanyak terima kasih kepada jemputan kita hari ini, Puan Azlin, jangan Puan Haslina ya, di atas kesudian untuk berkongsi rasa. Okey, kepada yang menonton juga terima kasih banyak kerana menonton, terutama yang daripada mula sehingga akhir ya. Dan boleh ikuti juga video-video kami dan jangan lupa share, like dan follow kami di YouTube channel KPTM Ipoh. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.